Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudahkah anda menonton One Punch Man season 3 dan ia telah berakhir pada minggu ni lah, di ujung bulan Disember ni 2025 lah. So pada permulaan apabila season 3 ni episod 1 dan 2 keluar ramai komplain. Mereka komplain dengan segi animasinya yang slow lah dan inilah dan berbagai lagi lah. Tapi bagi saya tunggu sampai habis sebab saya yakin One Punch Man ni mungkin akan menunjukkan perlawanan yang hebat pada penghujung episod. Itu yang saya fikirkan, itu saya nantikan, itu harapan yang saya nantikan selama ini. Di mana dalam season 1, season 2 dia lawan alien, dia lawan dengan makhluk dari laut, semua tu nampak begitu gas sekali kan. Terutama lawan dengan makhluk asing, betul. Di mana dia lawan hampir 2 episod, 3 episod, memang cukup drastik sekali lah. Menggunakan punch yang paling maksimum untuk membunuh makhluk tersebut dan sebagainya lah. So, season 3 kita mengharapkan perlawanan kali ini adalah lebih hebat lagi. So, lebih hebat pada season 2 dan season 1 lah. So, bertahun-tahun kami tunggu Kami tunggu peminat One Punch Man ni. Dah termasuk saya lah. So, apabila keluar episod 1, episod 2 dan juga season 3, season 3 kita tahu. Dan season 3 ini dan season 2 juga penghujung di mana monster organisasi telah mula membuat kacau di dalam negara, dan Hero Association, organisasi hero telah membuat satu, orang kata, meeting dan mereka ingin serbu lokasi rahsia Monster Organization ni dalam season 3 ni lah. So dalam season 3 ni fokusnya adalah menghancurkan Monster Organization ni, di mana Monster Organization ni diterjui oleh Orochi, monster yang cukup kuat lah kita tengok dan juga strategi dia, second lieutenant dia adalah Goro-Goro lah, dia punya kuasa psychic yang kuat lah. So kalau kita tengok dari permulaan cerita, kuasa sakit dia memang cukup hebat lah dan Orochi pula memang cukup kuat lah, susah nak dibebaskan, nak ditewaskan sekali. Okay, so artinya kita menjangkakan satu episod season 3 yang cukup menarik pada dasarnya lah. Okay, so dalam season 3 episod yang pertama bercerita tentang selepas mereka melawan dengan Lipan tu lah di mana Saitama dengan Genos, Bam dan Boom telah rehat lah di situ dan dengan kosong lah okay, dan Hellish Blizzard cuba nak tarik Saitama. Itu adalah satu episod 1, episod 2 ada lebih, orang kata lebih kurang macam sisi pengenalan lah. Dan bila masuk episod 4 atau 5 telah mulalah wujudnya satu episod pergaduhan yang oleh kelas S yang dihantar ke dalam lokasi rahsia oleh Hero Education ni lah. Mula lawan Flashy Flash lawan, lepas tu Kid Emperor lawan, dah semua lawan lah. Kita tengok episode tu ada lawan ni lah. Dan setakat ini saya lihat Emperor Kid Emperor ni perlawanannya adalah lebih baik dari semua season tu. Ada lebih baik Kid Emperor perlawanan lah. Gaduh dia tu lah, nampak dia kalah dia menang, dia kalah dia menang kan, nampak cantik sikit. Dan akhirnya pada season ketiga, episod terakhir, episod 12, itu episod yang last kali, barulah Saitama melawan dengan Orochi. Okay, dan amat menceritakan di mana perlawanan itu menggunakan normal punch saja, dan dia, pada dasarnya dia hanya separuh atau suku saja perlawanan tu. Dan satu episod tu ditumbuk dan Orochi pun habis mati. Amat menceritakan lah, kerana kita menanti patu perlawanan cukup hebat. Dan dia lawan pula laju sangat pula tu. Kalau anda tengok, terlalu laju. Dan anda dapat tengok secara macam lawan dengan alien tadi, nampak hebat. Tapi yang ini dia mengarut lah. Saya amat kecewa dengan One Punch Man ni. Dan dengan kabarnya melalui, orang kata, banyak kritikan daripada netizen yang peminat animasi seperti kita komplain, nampak gaya One Punch Man season 4 dan 5 mungkin tidak ada lagi lah. Dan saya berharap tak payahlah ada lagi lah. Saya pun dah mula muak menonton One Punch Man ni untuk season 3 ni, kerana saya lihat perlawanan tu mengarut. Sepatutnya musuh yang last tu kena lawan sampai 2-3 episod tu normal macam Bleach kita tengok kan, lawan dengan The Almighty tu kan, sampai 2-3 episod dia kalah, dia bangkit, dia lawan. Itu bersedap dengan tumbukan yang baik. Itu animasi yang kita nantikan. Dan biasa kita tonton begitu sedemikian kan. Tetapi dalam One Punch Man ni pula, Saitama ni macam kelas S hero yang lain. Setiap episod kelas S ada lawan dengan musuh-musuh berlainan.
itu kita okey lah. Okey saya tengok, tapi ada yang mengarut lah. Ada pendek panjang. Saya tengok yang Kid Emperor dah okey lah. Lain semua mengarut dah. Termasuk Saitama sekali. Saitama paling mengarut lah. Lawan dengan anjing tu tumbuk mati. Lawan dengan tu tumbuk mati. So, buang masa kami bersama menunggu sebenarnya 12 minggu untuk 2 episod. Untuk season 3 ni, untuk saya, rating saya berikan adalah amat rendah lah. Kalau saya nak bandingkan dengan orang kata NSFC Cerita Suti, Solo Leveling, Bleach kan. Artinya saya kasi 3/10 lah. Memang mengarut lah. Season 3 One Punch Man episod 12. Perlawanan terakhir oleh Saitama adalah amat-amat mengarut. Dan saya minta maaf. Saya rasa semua orang setuju. Dan tak setuju, saya minta maaf banyak-banyak lah pada anda semua. Okey, Assalamualaikum. Apa pendapat anda tentang One Punch Man season 3 ni? Okey, Assalamualaikum.